sekarang dekat Aonang Night Market. Kita nak tengok apa benda yang ada best dekat sini. kita nak try Kita nak cakap apa? You nak cakap kan? Nak cakap. Kita nak tengok apa yang best ada kat sini. Okay, let's go. Woo! Mariam, apa perasaan Mariam? Princess. Adik, apa perasaan adik? Tenang. Perasaan adik Spiderman. So sekarang ni nak buat video musim cari makanan-makanan pelik kat sini. Also kita nak cari mainan Mariam, dia belum claim. Adik dah claim. Jom. Ada orang jadi art. Kat sini ada banyak makanan. Wow, ada kedai unicorn. Macam-macam lah ada. Jom kita tengok. So first masuk kita orang nampak udang-udang yang sangat besar ni. Harga dia dalam 350 Thailand baht. Dalam RM40 lah. Memang fresh-fresh guys. Ni boleh grill. Oh, aku lupa dia tak bukan orang Melayu. Kita orang tak tahu nak makan apa sebab terlampau banyak pilihan. And lorong dia pun macam terlampau suksak-suksak. Ya. But be mindful guys. Siapa yang datang sini, bukan semua tempat halal. Bukan semua kedai halal. You kena sentiasa tanya sebab dia dah bercampur. Melainkan korang pergi Aonang apa tu, Muslim Street tu, dekat masjid tu, yes, situ halal. Sini korang kena check. Aisyah kata kedai ni antara kedai yang viral dekat TikTok. So this is must try. Tapi kita pusing-pusing dulu guys. Shawarma ada. Syurga makanan. Adik nak jagung? Nak. Okay. Satu jagung cup. I test. Ini kita beli dia punya jagung cup untuk Umar dengan Mariam. Jagung dia macam kuning putih Jagung susu lah. Small cup how much? 39 baht. Oh. You nak apa? You dah ada idea ke nak makan apa? I tengok je kalau ada baru nak. Okay, 29. Kita ada toke kita yang akan bayar semua makanan malam ni. Video ini disponsor oleh Aisyah Habsyi. Aisyah disponsor oleh Oppo. So go subscribe to Aisyah Habsyi channel guys. Dan beli Oppo guys. Ya. Dia Jom. power. Mana? Jom guys. Lokman dah hilang. Dia bawa diri kat Krabi ni ya. Kalau tak jumpa kita cari kat tempat urut. Budak-budak ni tak kisah makanan. Dia dah dapat mainan dia. Cantik lah. Dia dah tak kacau lah hidup kita. Mariam memang kesian dia belum dapat. Tapi sebab Oh dia tadi memilih. kedai tadi pun dia tak nak? Tak, kedai tadi mahal sangat. Mainan dia 300. Oh. Tengok tu. Nak? Semangat nak sikit. Macam oh sedapnya nak. Nak tak? Dia nak. Nak, okey. Belilah satu. Nak mana? Apa? Ni, Coco Crunch and Cornflakes. Sayang, dia kasih rasa coconut ice cream. Rasa. Kasih pure coconut weh. Dia jadikan ice cream. Sedap. Ya, sedap lah. Tapi tak payahlah beli kita sama. Kita support Tapi kenapa beli lokal. benda Oh, Mariam ada coklat lagi. Lala senyum dia happy dia. Alamak. Ada orang kenal pula. Kalau korang beli ni, topping dia korang boleh ambil sendiri guys. Free topping, ada coklat, ada ni, ada marshmallow. Mariam nak topping apa? Tunjuk Abi. Oh, marshmallow. Pegang. Oh, nak ni juga. Boleh main tambak ke? Free topping. Jap, Mariam. Wah. Connected tak? Okey Mariam, so aiskrim ni macam mana rupa dia untuk Mariam? Cantik tak? Cantik. Macam apa? Macam princess. Cara pembuatan aiskrim ni unik ke biasa? Rahsia. Kalau aiskrim macam ni, berapa layak kita letak harga untuk market Malaysia? RM3 saja. So macam mana rasa dia? Blueberry. Blueberry. Ada datang blueberry. Kalau Umi nak rasa boleh? Kamu Umi rasa. Umi rasa apa? Sekejap Mama. Orang Thailand nak tengok kita punya YouTube. Besarnya lengan suami aku. Orang ni tengah minta username Instagram YouTube dia. Adik janganlah ambil semua, bagi kakak aiskrim sikit.
Okay, let's go. Bye-bye. Guys, daging ni look so sedap. Tapi rupa-rupanya pork fries. Cannot. Banyak tempat makan kat sini tapi korang kena berhati-hati. Ada yang halal, ada yang non halal. Macam ni memang obvious halal. Squid mala. Lepas tu yang bestnya kita tak pergi cuti sekolah kan. So dia macam tak serabut sangat. Wow, nasib baik tak duduk dekat. Wow. Ingatkan biasa-biasa guys. Wow, macam ni worth it 100 baht aku. Wow, sumpah aku ingatkan dia grill biasa je. Rupanya luar biasa guys. Dah macam masak char kway teow. Bulu kening aku terbakar guys. Lepas tu korang boleh pilih nak spicy ataupun tak. Aku pilih spicy lah. Dia ada letak, ada sapu apa benda. Tapi I takut spicy sangat doh sebab dia punya ni berapi-rapi, mala bad boy fried squid. Thank you. How much? 100 baht. Sponsor 100 baht please. Cikin. Sampul ni tahun depan ada siapa-siapa nak tak sempat include promotion. Jom. You habiskan aiskrim. Taklah budak-budak. So, kita makan kaki sotong gurita guys. Yang pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time I nak try. Lihat. Oh, bukan lihat. Lidi dia. Pedasnya? Pedas. Oh, kan? Budak ni dah minta. Ni pedas dek. Pedas. Bagi I rate 4/10. I tak minat, but the experience, keunikan dia best. Tapi rasa dia tak minat. Berbaloi lah. Itu yang buat berbaloi. Cuba I rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Agak rasa dia biasa sangat. Rasa dia biasa je. Tapi nasib baik kita ambil pedas. Sebab kalau tak pedas lagi tak rasa apa-apa. Sebab dalam ni sotong dia tak rasa apa-apa. Dia just texture sotong. Tapi betul macam cakap, experience api-api dia mahal. Okay, jom to our next kedai. Kita orang lupa kita orang beli jagung ni tadi. So I nak rasa biasa je. Cuma jagung dia warna lain, Mak nak rasa je rasa. By the way, kita baru nampak kat sini dia ada halal food zone. Tu kalau kau tak ada pening-pening nak selamat masuk kat bahagian sini je. Nak rasa dia punya jagung susu. I rasa dia sama je dengan Malaysia. I rasa jagung dia tawar. Jagung dia tawar? Cuba you rasa. Mungkin tak sebab tak susu pekat. Tapi kalau kat Malaysia kan jagung dia pun dah sedap. Kalau tak susu pekat sedap lah. Jagung dia a bit tawar. Jagung dia tak ada rasa kan. Tapi nasib baik minta susu. Adalah tak ada rasa. Tawar sikit berbanding jagung Malaysia. Tapi jagung dia gemuk. Tu Luqman tu pun. Kalau korang dah beli makanan dan korang nak lepak makan kat sini pun ada tempat lepak. Lepas tu kat sini kalau nak lebih yakin korang pergi dekat halal food zone. Jangan pergi belah-belah sana tadi. Kita orang pun baru tahu ni sebenarnya. Kau beli makanan apa? Tak beli makanan lagi. Kau beli baju apa? Untuk Sarah. Aku tak tahu ada baju. Okey je. Tapi baju ni nipis gila tau. Memang nampak puting punya kalau pakai. Kau nak try ke? Try lah. Sayang, sekejap Luqman nak try insect. Kau beli lah. Kau try lah. Aku tak nak lagi. Aku tak nak. Besok. Aduh. You nak beli? Kalau korang makan, I boleh belikan. I tak nak. Beli lah, jom. Try lah. Halal ke ni? Cuba Google dulu. Okay, I dah search. Kalau macam certain grasshopper halal. Tapi kalau nak makan semut, beetles, flies, bees, worm, cockroach, scorpion, haram. By Hanafi and Syafi'i. Kalau macam grasshopper boleh lah. Oh ni. Okey lah. Kita try makan belalang Along hari ni. Belalang confirm kan? Belalang confirm halal ni. One spoon 50 baht guys. Untuk satu spoon belalang goreng. This is my first insect ever. I tak pernah makan insect tu. Aku bab makanan ni aku memang kurang tau. So aku bagi Luqman. Abang pula. Aku bagi Luqman makan dulu. The first lah. Kau tetamu jemputan dalam vlog kali ni. Ui, itu bukan jadikan fox doh. Bukan jadikan chopstick. Close up. Tapi dia dah buang racun dia lah. Boleh. Apa yang dia bagi tu semua boleh makan. Makan sama-sama lah. Sama-sama. Nak gigit ke masuk semua? Masuk semua je. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman and Muhsin first insect. Kalau buat vlog kalau negara auto speaking.
Honestly, masa I bawa masuk mulut tu, I lupa yang aku nak try insect. So aku macam relax je sebab Mariam menangis. Okey lah. So Tak ada recommender. tak ada recommended tapi Sebab boleh je makan. Dia rasa lemau-lemau kak. Nah, macam makan Macam ikan bilis lemau. lemau. Okey, Aisyah pula try. Tak nak, jangan libat tak nak. Yang ni tak ada kepala. Bagi umar. Okey, dah lah. Berapa bintang? 2 lah. Sebab dia tak sedap pun. Ya, honestly, kalau aku rate 1 bintang, 1/10. Dia tak sedap, tapi dia boleh je makan. Dia Nak boleh try. makan untuk kalau kau nak survive. Kalau boleh. nak sebab and kalau kau nak try kan. Aku boleh macam sangat. 1 tu sebab dia boleh makan, 2 tu sebab dia adalah letak flavor. Sebab ada flavor tu buat dia ada rasa sikit. kalau tak, tawar tak tahu je, kosong je rasa dia. Tekstur dia pun tak adalah rangup macam yang nampak ni. Tu try lagi satu. Rasa dia macam cili kering tu. Tekstur dia. Tekstur bukan, cili kering bukan rasa tapi tak dia. pedas. Ha. Kedai ni dia kata halal Maksudnya semua halal lah. Tengok. bukan roti baik kat luar ni. Tapi dia marshmallow yang dia dah beku kan. So ini bukan roti aiskrim, aku silap. Ini adalah marshmallow aiskrim. Dalam dia ada aiskrim macam ni lah. Ya, dia pergi minta kan. Minta Aisyah. Alah, why cry? Kenapa yang cry? Jom kita review. So, kita orang nak try aiskrim marshmallow pertama in Asia. Asia bhai. Unik doh, sumpah unik gila. Dia punya keadaan dia cantik, menarik, tertarik kau memang the bomb. Bismillahirrahmanirrahim. Ini inti melon. Bismillah. Sedap doh. Rasa unik. Rasa benda yang kau makan aiskrim melon yang sedap. Lepas tu kau letak marshmallow kau makan sekali. Wow, sedap weh. Kita bagi Lokman rasa pula. Kau ni makan lama aku sengit dia pegang aku. Kau tengok jap. Tengok dalam dia. Ada aiskrim watermelon. Melon. Ya. Sedap kan? Unik kan rasa dia. Wow. Ini worth it doh. Different experience. Different experience. Benda ni korang kena try kalau korang datang Thailand. Bismillah. Aiskrim dalam marshmallow. Memang marshmallow tu. Sedap kan? Wow. Luar ni marshmallow Luar tu marshmallow. Biasa kat Malaysia kan roti kan luar. Macam mana dia boleh buat marshmallow besar macam ni? Dia memang daripada kilang. Dia ada brand. Dia bukannya homemade. Dia surprise me. Lepas tu dia punya caramel luar ni pun sedap. I suruh budak tu yang pilih. Dia recommend dia lah. Lepas tu Recommended warna-warni budak-budak pilih. Yang ni, you bagi berapa sur? Hei, bergaduh. Bergaduh pula. 9.5. Kenapa? Mana nak rasa marshmallow ice cream? Ni luar ni marshmallow nak. Oh, nak tu je. Gigit lah adik marshmallow ice cream. Adik pandai makan ke? Tapi tak boleh gigit. Sedap tak? Madu. Madu, sedap. Mariam rate berapa bintang? 3 bintang. 3 je. Mana suka? Suka. Nak datang sini lagi tak? Nah. Okey, So obviously kita tak boleh nak try semua benda. Ya. Kita orang dah kekenyangan dan kita orang dah habis banyak sangat duit kat kan sini. kita tak nak membazir sebenarnya. Ya, banyak lagi hari kita nak try kan. So sampai sini je video untuk kita orang try makanan random dekat Aonang Night Market. So seterusnya esok malam kita akan pergi yang Muslim Street Market Muslim Street pula insya-Allah. Kat situ orang kata ada pancake viral. Lepas tu I nak juga try jacket potato Krabi Thailand ni. Orang Islam tu. Ni. Oh, nak beli sekarang? Tak banyak juga orang try benda ni. Sekarang ke? Nanti. So sampai sini je video Night Market. Bye.